komisi yang tak ada orang tak? Sebab yang kita asal. Mungkin gambar sikit lah tak? Iti, malam ni sini dah. Kau malam ni lagi? Geruk malam ni? Cik Imam Maha ikut gimana tak? Laku lah kau. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Malam ni kita sejarah. Tak ada bahawa saya. Apa saya tak tahu kau? Malam komiso tak ada kita tu. Malam komiso tak ada. Mana malam lain insya-Allah ada malam komis. Dia baca kitab ringkas sejarah Nabi kita. Tapi kita arah, tu tak tahu. Tapi tak apa lah, dah mari dah tak usah klik lagi tau. Mula tak usah mari oleh kami apa. Bukan nak ambak tau. Ada serta situ kami. Bermula pelajaran yang ke-9 khabar. Futuhatu Khalid bin Walid bin Iraqi. Ialah buku dah. Khalid bin Walid bin Iraq di negeri Iraq. Makna Khalid ni salah seorang daripada orang yang membukakan negeri di Iraq. Zaman dulu ditakluk oleh orang kafir. Bila meninggalkan Nabi SAW dan di zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar, maka dihantarkan sebagai Khalid inilah orang yang dibuka negeri Iraq. Tengok dulu. Lamma alima Malikul Fursi, tak kala tahu oleh Raja Fursi biqatli Huzmun, dengan sebab kena bunuh dah Huzmus. Bila Raja Fursi kata Huzmun ni kena bunuh dah. Nampak tak? Huzmun ni kita kata nama orang besar bagi raja lah. Lalu ni kita panggil apa? Kalau raja bawah dia apa? Menteri. Menteri lah. Jadi bila Raja Fursi tahu kata menteri dia kena bunuh dah. Bila lagu tu jawab pada lama akhadha nascaya mengambil ia raja yujahizu, buat persiapan lah ia raja jaishan akan tentera ba'da jaishin, kemudian satu tentera pula li kita lil muslimin, untuk nak perang dengan orang Islam. Bila raja Fursi tahu kata orang kane dia ni yang sebagai jadi menteri kena bunuh, dia pun himpun tentera untuk nak pergi perang dengan tentera Islam. Bila lagu tu wa Khalidun yahzimuhum wa yantasiru alaihim, padahal bermula Khalid yahzimuhum, mengalah ia Khalid, akan mereka itu akan jaishan ba'da jaishin, wa yantasiru, dan memenanglah ia Khalid alaihim, mudarat di atas mereka itu, di atas jaishan ba'da jaishin. Makna Khalid ni boleh mengatasi tentera kafir dia. Aja di bawah Raja Malik Fursi ni, Khalid boleh jadi benda. Tu tengoknya orang di zaman tu lah. Orang siapa tak tu. Kita perai tak ada pun ngepek lanat dah ni. Kenapa tak? Perai tak ada. Tapi zaman tu perai dengan nyawa, Khalid boleh mengatasi benar askar orang kafir masa tu. Wa makasa Khalidun fil Iraqi, dan duduk diamlah oleh Khalid fil Iraq, di negeri Iraq. Iraq lah ni jatuh pada mana lah di pipi Iraq ni? Iraq dah tak? Tak, ada bukan tu. Tak, kau takut ya ada bagi pulak kalau sekarang lah ni ke? Tak. Mana? Tak ada lah dia dah. Kalau dia mau kata Iraq gitu dah. Muka kita pun tak tahu juga ni tidak. Habis dah. Diam oleh Khalid bin Walid, duduk situ oleh Khalid pada Iraq sanatan wa syahraini. Masanya kan setahun 2 bulan.
duduk situ. Bila perang benih, buat bertapak di situ setahun 2 bulan. Tak. Ada khala mempermasuklah ia Khalid fi qulubil fursi, pada hati-hati raja tadi tu mempermasuk gapo maf'ul pada al-khala ar-ru'bah. Gapo bi ru'bah bi? Ketakut teh asara. Ngah. Ya dak ketakut teh. Jadi bila ngalamo masa Khalid duk situ ni, jadi raja rasa geram. Muka hebat Khalid ni. TPP tengok. Ru'bah ni rasa pun ketakut teh. Ada ingat dah siapa tak? Dah pipi kita tengok sikit orang tak ingat kamu tak apa kok. Ru'bah. Tak ada kamu pula. Malah nak tengok ni. Ketakut teh tak apa saja nak teh tu Waftatahada membuka la ia Khalid. Atau balik pada nu lagi berkali ada Khalid dah. Dan membuka ia Khalid kasiron akan banyak min biladihim daripada negeri mereka itu negeri Iraq. Iraq ni besar, maka di dalam kampung-kampung ni banyak kafir. Maka bila Khalid masuk ni, ialah Khalid membuka kampung sana ni, wujud di bawah takluk oleh Khalid. Hebat Khalid biji. Faminhum, maka setengah mereka itu, setengah daripada kasiran min biladihim tu. Minhum khabar-khabar tak man aslama, ada setengah mereka yang masuk Islam. Bila perang ni sebelah Khalid, pakai masuk Islam lalu. Wa minhum, setengah daripada mereka itu pula, kasiran min biladihim tadi tu lah. Man radiyah, mereka yang redha, yang setuju lah, yang man bidaf setuju takluk radiyah. Bidaf jizyati, dengan bayar cukai kepala. Aku tak say masuk Islam, tapi aku rela bayar harga cukai kepala. Kalau di Thailand di zaman dulu kok, dia bayar dengan bunga mahal, dia panggil bunga apa bi? Kalau di sekolah-sekolah wah dia mana merah tu. Ada kita makan lek dalam macam sepawah je sepengah kanji malu masak. Kalau putih hijau. Bunga dia panggil bunga apa bi? Ada pokok dia ni kalau tanah dia pokok daun lebat, bila masak wajah besar-besar ni merah sepawah khiyak, merah panggil pokok apa bi? Boleh tu pewi kita orang ni. Pokok Tanjung. Zaman dulu kok orang kafir bila ia benih kepada orang Islam, ia suruh orang Islam bayar dengan cara bunga Tanjung. Bunga kenal dah bunga Tanjung? Tak kenal bunga Tanjung dak. Baik kenal baik? Tak kenal juga. Bagi kenal dah je dak. Kalau di sekolah biasa ada. Tapi di sini kita tak tahu je. Di sekolah Pak Cik ngajar dah je. Enggak tak tahu kalau kena ada dah. Mana kalau bunga Tanjung ni kalau sini kita tak biasa mana. Tapi kalau majoriti tempat kita kalau di sekolah-sekolah biasa ya kaji tanam bunga Tanjung. Sebab kenapa? Ada mana? Kalau makan buah ya kemasa putih kelak. Kalau kau yang merah ya hawa-hawa manis sikit boleh. Gelak-gelak sedap. Lepas tu pula aku tak tahu dengar dulu dah. Tak dengar. Lepas tu pula kalau orang tak utuh budak boleh teduh sebab ya daun ya lebat banyak. Ya lah pipi tak. Pipi kenapa nanya? Tak boleh harap. Tengok gugur sana ni baru Allah. Omon ni 42 dah apa kenapa tanya orang ni tak. Tak kenal nama fokus saya tengok dah. Kalau orang sambil dah biar sekat, dia ambil bunga Tanjung tu, dia buat air bang. Dia buat air bang supaya bunga air mawar tu lah. Dia rebuh gapo dia tu, dia capur, dia ambil bang dia tu, dia buat air mawar. Seorang tak biasa. Ngah kenal tak bunga melo lah. Afian dan dia bunga dah mungkin kenal dah. Wa'asyah tapi bunga duk lain mana ni wa'asyah dan hiduplah iyo dan hiduplah iyo dua lalu man aslama man radiya bidaf'il jizyah tadi orang hak masuk Islam dan orang hak redha dengan bayar jizyah hidup fi biladihi di dalam negeri man hal keadaan man aminan mutmainnah.
aman, lagi pula tetap dan tenang di dalam negeri. Maknanya zaman tu gini. Bila orang Islam lagi masuk perang negeri kafir, benar. Islam kita akan beri pilihan, nak masuk Islam, masuk agama aku. Tak kena bayar cukai kepala. Tak saya masuk juga, duduk di bawah kerajaan aku, kena bayar cukai kepala. Kita sekarang ni, negeri kita, hak kita, dia mau masuk, kita tahu tak? Tak ada gapo. Wallahu a'lam. Tidak. Dunia lah ni buat lagu mana? Tu tengok Arab Saudi lah ni pun dah. Berat agak ngerak. Tengok Arab Saudi dengan bangun-bangun lama. Lepas tu dia mau duk cerita saat ni kita pun tak tahu juga. Dia mau duk cerita kata tempat apa nama, tempat hak Nabi lari tak sira orang berhenti situ ke apa. Dia buat satu gapo? Mau patung-patung ke apa je ni. Kepala kami kau dia tengok tu. Dia lebih. Lancung ni ya, Pak. Oh, kita pun tak ada tengok, tak tahu cerita lagu ni. Oh, dia buat satu tempat pelancong ni. Nabi lari jangan berhenti. Sahabat nak berhenti pun Nabi tak si berhenti. Kita ni buat tempat pelancong. So, kita main masyarakat situ. Oh, jadi peling mudah dah. Allahu Akbar. Dunia sekarang. Ngerak. Wa ahammul muduni. Dan bermula yang paling penting bagi negeri-negeri itulah. Bukan madani itu lah. Negeri-negeri sifat. Allati sifat ada mula. Iftataha yang telah membuka lah. Yang telah membuka. Merah. Aku telah membuka ia khalik. Akan mudunil lati itulah. Akan negeri hak. Hak yang penting saat itu ialah hiratu. Hirah. Hirah tu khabar pada kata aham itulah. Bada pada hirah ke jirah Hirah dah fikir dah. Hirah dah. Bada pada hirah gapa asimatu arabil iraqi. Ini nama tempat ni kita tak kenal dah lah. Asimah arabil iraq itulah sinilah orang panggil negeri hak yang dibuka oleh khalik hak paling penting. Kita rasa macam supaya ibu negeri. Ibu negara. Ngerok? Faja'alaha maka menjadi ia khalik akan hirah ataupun asimah tadi makarron lahu buat tempat tetap bagi khalik lalu. Ambil ibu negara buat tempat tetap begitu. Tu hebat khalik. Wa markazan kau kita. Wa markah dan buat markas lil juyushil islamiyati bagi tentera-tentera yang bahasa Islam. Buat satu markah. Demo hok dok pergi keluar dakwah tu kan. Dia buat bila dia buat ijtimak mana? Markah tempat beripuh. Sahabatnya Abang Polik Abang Askar. Syaitan dia ada markah dia. Orang dakwah dia ada markah dia. Orang mukmin ada markah dia. Semua orang ada markas. Mana? Semua orang bila bangkit di akhirat ada satu markah pada masyarakat. Orang dakwah bila nak berhimpun amin maulana yang mari, dia akan buat satu markah dia. Syaitan dan iblis ada satu markah dia ialah di laut. Markah bagi syaitan iblis ni di laut. Manusia hari terbang mari di atas pak manusia duduk, malam akan terbang di markah dia. Bayana tak? Ada markah dia duduk di atas air, dia di laut. Tak tahu lah, takut dia mungkin ngai kena situ dah ikan manyuk tak tahu dah. Habis dah. Wallahu a'lam. Itu dalam kitab ada sebut deh. Summa saro kama dia nikah dengan Siti Saro. Bukan itu dah. Summa saro. Berjana tak bagi lama nikah dengan Siti Saro. Kama dia berjalan lah ia Khalid. Bijaishihi dengan tenteranya tentera Khalid. Ila shimalil Iraqi kepada shimal bagi Iraq. Shimal bagi Iraq ke mana pipi? Utara dah. Pipi tak? Utara bagi Iraq dah. Fasa'adah maka membantulah oleh Khalid akan ia babna Gunmi akan ia ibn Gunmi membantu ta'ala pada sa'ada alal fathi di atas membukakan pula. Makna membuka mana? Membuka shimalil Iraq tadi tu. Makna ia tu bni tu
Duk perang orang kafir nak buka utara bagi Iraq. Bila Khalid siapa, Khalid bantu. Boleh buka pula. Yang kena pakat bantu-bantu lah ngorok. Wa katabah dan tulislah ia Khalid. Ila ummalil fursi kepada pembesar-pembesar apa nama Fursi itulah. Dia tulis dia katakan yuhaddiduhum menakuti la ya Khalid akan ummalil fursi wa yunziru supaya menggerung ia Khalid akan mereka itu akan ummalil fursi. Dia tulis di surat patah kepada pembesar-pembesar orang yang duk jaga di negeri Fursi supaya dia muni baca gerung dalam surat. Ni orang zaman dulu, dia tak ada takut, dia tak ada apa dah. Walam yata'arrad Khalidu fi jami'i waqa'ihi lil falahi bisu'in. Walam yata'arrad dan tidak melentang Khalidun oleh Khalid fi jami'i waqa'ihi pada semua peperangan Khalid. Waqa'i. Pada semua peperangannya Khalid lil fallahin. Fallahin. Bisu'in. Fallah ni. Apa pipi fallah pi? Puak duk nane deh. Puak fallah. Puak duk bercocok tani. Puak yang duk pocok tani pi. Tak meletak takluk pada dalam ya ta'arab bisu'in dengan suatu kejahatan. Mana kan tu? Khalid dia pergi di suatu negeri. Dalam negeri ada orang tak jaga, orang duk nane. Apabila ada satu puak duk nane saya kau. Bila Khalid dia pergi, puak ni tak ada nak pergi Khalid kau duk nane saya. Khalid tak kena ni. Nampak apa sebab Khalid dia pergi ialah askar hok nak lawan Islam. Adapun nama peming lah. Khalid tak ada kata gapo. Kau duk nane padi galo cara dia. Mari jari-jari. Dah curang. Dah kita dah. Mari pula tukar kita pula ya pula. Kata dak lah dia. Mi plan apa dah takut tukar kita ya baru tiga-tiga. Ada tukar kamu tak malu sangat. Dia bila ya tahu. Islam kita ni bukan nak pergi bunuh orang yang tak lawan kita. Bila nemo tu lawan kita kena hak Islam barulah kita nak pergi perang nak gitu. Kalau dia mau kodok nane cara dia kan nak apa? Balkana boke adalah ia Khalid yu'amiluhum bermuamalah berbuat amal kerja ia Khalid akan mereka itu birrafati dengan berlalu dan lemah lembut. Orang panggil amal kerja buat dengan berlalu dengan lemah lembut. Wa yamna'u dan menegahlah ia. Ia Khalid dah. Anhum daripada mereka itu menegak menyekat ya Khalid anhum daripada mereka itu daripada fallahi tadi menegak adu wahum akan seteru-seteru mereka itu fallahi. Mana kalau seteru-seteru nak mari khianat kepada puak fallah buat duk nane duk gapo Khalid pula sekak aja duk khianat ya. Ya puak molek ni. Duk khianat apa? Habis di situ. Tak kala tu Ad-darsul ashiru pelajaran yang ke-10 tajhizu juyushi li fathi Syam. Ingat juga. Mensediakan buat persiapan tentera. Buat persiapan tentera li fathi Syam bagi nak bukakan negeri Syam pula. Zaman dulu Islam kita ni tak ada saja. Kalau nak buka negeri, hidup nak buka negeri nak besar. Nak Islam kita ni bertabur sebab kita asal sini ni apa ya nak asal agama kita sini Malaysia ni agama Malaysia Hindu dasar asal sama saya mau kata Hindu lah kalau Islam tak siapa lagi ya siapa ni di abad yang ke berapa pipi 13 tak ingat orang ngaji sejarah sekolah kok kan baru pipi ada ambil mada lain dah moga ya siapa di Indonesia kepada awal-awal sampai ke-13 juga, lepas tu barulah tersebar kepada kita. Kita ni boleh sejarah kapal laut Pak Abid tu. Tugas tu, apa kau kapal pecuh ke apa situ. Kemoja ke mana pun tak kemoja. Ini juga. Raja Wi'ani. Lepas tu masuk Islam. Raja tak. Maknanya, agama dulu Hindu.
Sebab orang duk kaji-kaji mari kita pun kira jadi menasabah. Menasabah ke mana? Kata kita pun asal agama Hindu, menasabah kita satunya pakaian kita dengan dia tu tak jauh. Dia pun pakai kain. Kita pakai kain. Tak, apa beda? Pakai kain. Cuma ya kain dia tu boleh guna berlaku. Nak tutup roti canai pun dengan kain tu juga. Ya mandi pun dengan kain tu juga. Dia sudah kan? Lepas tu, tengok luar dalam dia, spender dia tu boleh duduk di bawah roti canai. Ada kalau kau tu jodoh. Punya kan, oh, susuk pula. Gitu ke bagi orang dia. Ada gak usah. Yang kedua pula, kita tengok menasabahnya pipi tak. Kita asal main kau tu menasabah ni apa? Biasa orang tua kita dulu yang makan sirih. Tengok Hindu kan? Dia tak tinggal sampai sekarang pun jadi makan sirih. Beruh gigi je sirih dah. Beruh gigi. Sebab sirih ni mereka. Mana menasabah? Sekarang je orang kurang makan sirih. Tengok tak? Nak ajar makan ke sirih adik. Ajar makan ke sirih adik. Tengok sini. Jangan buka syah. Fisanati salisata asyarata, pada tahun yang ke-13 minal hijrah, jahaza, membuat persiapan oleh Abu Bakrin, oleh Sayyidina Abu Bakar, buat persiapan arba'ata juyushin, akan 4 tentera sayyara, yang menjalan, yang menggerak, yang menjalan, yang menggerak lah ia oleh Abu Bakar. Akan 4 tentera ni menggerak, menjalan ila Syam, kepada negeri Syam. Sayyidina Abu Bakar buat satu pasukan yang dikatakan pasukan 4 tentera untuk nak berjalan pergi kepada satu negeri, ialah negeri Syam. Falamma alima Hiraqlu, maka tak kala tahu ulah oleh Hiraqlu. Gapo Hiraqlu? Badak Malikur Rumi, raja negeri Rom. Bila hujan. Ni agak masuk dalam. Ni. Ni agak masuk dalam. Kapi masuk dalam. Takut piyah bang apa tak. Agak sikit. Sorry. Ya 10 dia boleh. Sorry. Agak masuk dalam. Nah, agak. Tak tepi-tepi dah. Boleh lepas hujan sikit. Dia sorry ikut dah. Kau saya nak mari arit dah. Dia balik. Tak ada ada tapi tak ada nak pasal lagi ni, betul sibuk lah. Oh, apa yang nak 5 sorry yo. Oh, dah. Lebih sikit. Tak ada duk kira dah kan ada suruh pasal, cuma terbetul ya tak ada hari ni. Kan? Esok kebetulan hari ni duk sibuk sikit. Adik saya tak ada ke dah. Nak suruh dah atau tak ada sikit. Apa kita kira semula tu. Kalau kira-kira tu tak. Kira-kira. Habis itu. Ngepis sebentar ni. Lupa dah pukul surat apa ni. Bila lagu tu dia kata bila pergi kepada Raja Rom saatnya pipi. Tak lupa tak mana ni. Pasal apa meh? Bismillah. Tu doan. Jadi sambung saat ni. Bila lagu tu Abu Bakar buat lagu tu, falamma alima Hiraqlu. Siapa Hiraqlu? Malikur Rum, Raja Rom. Dia tahu takluk pada alimah. Tak boleh dia kena baca kaedah. Tahu bimasiril juyushil islamiyah, dengan berjalan, dengan sudah bergerak tentera Islam. Jadi Raja Rom tahu kata tentera Islam sekarang ni duk bergerak lagi dah. Lagu mana aku keadaan? Tengok bawah pun sikit ni. Boleh boleh? Sikit tu dah. Dia kata bawah, lamma alima Hiraqlu bimasiril juyushil islamiyyati. Tak kala tahu oleh Hiraqlu laju. Dengan bergerak jalanlah tentera Islam. Jawab lama. Nascaya tak kata lah ya Hiraq li qaumi, bagi kaumnya Hiraq. Ya tak nak? Aku nampak lah ya tu. Biana aku nampak maf'ul. Antu salihu, bahawa kamu bersuluhlah al-muslimin, akal Islam. Jadi raja pun dia nampak dah, kalau perang pun tak golek kita. Ginilah
Kita buat baik dengan dia lah. Betul tak? Fa wallahi maka demi Allah. Ya bersumpah Allah juga. La antu salihu sesungguhnya bersuluhlah kamu akan mereka itu. Ala nistima di atas separuh. Ala nis turun suluh di atas separuh barang. Ya suluh yang hasil yang ma minasyami daripada Syam. Amin. Gini tak? Kalau pergi tak kok kita gini. Negeri Syam kita luas with dia separuh akak suluh. Kita tak kena pergi with negeri. Ada kan ambil dulu. Ya ambil dulu bila orang nak mari serai ke apa? Para dia nak pergi pakai bilik demo. Sebab kita tak tahu cerita saya jarah demo koyak dulu. Tabah ni asal ni lagi. Dia tak tahu habis dah. Wallahualam lah. Di kali kubur tu asal demo kata tabah. Asal tabah lagi. Tapi dia sepadan dengan sungai dah. Maksud tu bila berlaku pergi, siap dia malah pergi, dia pakai tolak lalu. Sebab apa? Jadi taruh oleh aku selalu dah dengan sungai-sungai. Tu yang tak ada pergi. Siap pun panas dulu kau. Dia kata damai. Nak kita tahu tak? Dia kata, waya bekalakum dan kekallah bagi kamu nisfu separuh lagi ma'abila Rom serta dengan negeri Rom. Ahabbu terlebih kasih ilaikum kepada kamu. Ayyaglibu bausa benilah mereka itu akan kamu ala biladi Syam di atas negeri Syam. Wa nisfi atas biladi. Wa nisfi biladi Rom. Di atas setengah di atas negeri dia lah. Sebab apa? Sebab kalau kita perang dengan dia akan ambil Syam, dia akan ambil Rom, tak ada tempat duduk itu. Tapi kalau kita dia separuh, tak ada tempat duduk lagi. Tak juga. Raja pun cidik juga sini. Lepas tu, farafadu ra'yahu. Rafadu mana kau? Meh buah fakak. Bibi? Allah tak ingat orang habis. Maka rafadu ra'yahu ra'ya Hiraqlu tadi. Kita tengok kamu rafadu bibi. Bibi? Tak ingat. Tu PPP lah ni dia mau ingat lorak ni dah. Buah fakak setuju. Nah, rafadu ya bibi. Nama tu rafadu buat Syiah lah. Tak ada kamu. Menolak. Menolak boleh pergi juga. Farafadu maka menolak mereka itu kaum bagi puak raja Rom tadi tu menolak ra'yahu akan pendapat mereka pendapat bagi Hiraql. Boleh. Mana ni ahli negeri yang tak setuju. Bila ahli negeri yang tak setuju maka kena akad apa? Boleh juga. Mana sabar juga. Mana dia tu? Miss. Tak kala tu masuk kita. Bila klik dasar. Jawab pada lama. Bila Raja Rom sana tahu cerita kata tentera Islam nak mari perang, jamaah nascaya menghimpun. Baru menasabah. Baru menasabah pipi pakai kata mana rafadu pakai mana menolak sini lah. Jamaah. Himpunlah ia Raja Hiraql. Juyu syau akan tentera Raja Hiraql. Fajtama'alahu maka himpun baginya bagi Raja Hiraql minar Rumi daripada negeri Rom himpun fa'il adadun azimun oleh bilangan yang besar. Moga ya rakyat dah kepada tentera ya. Kata kalau kita pakat tak kena perang separuh kepada Islam, separuh kita boleh duduk. Kau je kata kita jatuh tak okey wis saja demo. Be askar kata lah sekarang kita jatuh tak okey wis saja demo. Ingat abang askar marah dia beken tak? Kalau jadi Perdana Menteri supaya askar ni berkali tak ada risuah berkali tak? Ada polusi ya kira. Tak polusi dia kira ya catat habis. Maknanya nak berlaku risuah ni memang payah. Tapi yang tu hewan ni kena dah. Ada orang nak cara, ada orang tak secara. Ya ada hewan. Jalan Rabi tak? Begitu. Bila lagu tu fawajjaha likulli qa'idin min quwadil muslimin jaishan yafuqu ma ma'ra. Fawajjaha maka berhadap likulli qa'idin bagi tiap-tiap pemimpin, tiap-tiap ketua lah. Tiap-tiap satu ketua min quwadin daripada beberapa ketua lah. Qa'id ni menggori hak bawa pimpin orang. Kita panggil ketua pimpin lah. Ketua pasukan. Dia qa'id tak. Mengalah pimpin tak. Moga satu orang yang akan bawa tentera. Satu orang tentera. Dia panggil qa'id.
kuat tu jamuk dia. Muslimin wajah takluk maf'ul pada wajah, berhadap jaishan akan tentera. Berhadap akan tentera bibi yafuku. Yang yang terdesaklah ia tentera jaishan ma'ahu akan barang yang bersertanya serta bagi tentera tadi bersumak. Bila perang ni terlampau ramai sehingga saat ni jadi bersumak. Amat dah. Bila lagu tu tengok. Bila bersumak perang lagu tu wa asyara Amr bin As. Maka mengisyarat oleh Amr bin As ala quwadil muslimin, di atas ketua pasukan bagi muslimin. Nampak tak? Mengisyarat takluk pada asal bil ijtimai dengan berhimpun fi Yarmuki pada satu tempat yang bernama Yarmuk. Gini, awak kita hok ni pergi pasukan ni, hok ni pergi pasukan ni. Nampak ya aku cabaran ni. Kita kena hundur duduk di satu tempat. Jadi satu puak buat kita. Tu Amr bin As. Wa katabu dan tulislah mereka itu muslimin. Bizalika dengan demikian itu dengan demikian ijtima. Kata duk himpun sini ni, tulis takluk pada katabu li ila Abi Bakrin kepada Sayyidina Abu Bakar. Dia kata dia sekarang duduk di satu tempat namanya Yarmuk. Atas surat kepada Abu Bakar. Abu Bakar, moga duduk jadi khalifah di mana tu? Ada mana atas surat tu? Wa talabu dan minta mereka itu muslimin. Minhu daripada Abu Bakar. Minta apa? Al-madada akan bantu weh. Dia mau kena tahu ke mari weh. Tak gerak lah ni, buat kat bela ni. Macam belah ni, apa tak suka. Dia mau kena tak mantu ni, tak gerak dia. Kena main telur hari, tak gerak dia, kena tak mantu dia. Fastahsana, maka membila eloklah ia Sayyidina Abu Bakar, ijtima'ahum akan berhimpun ni mereka itu muslim. Abu Bakar pun kata comel. Comel, puak mu pergi buti situ. Wa kataba dan tulislah ia Sayyidina Abu Bakar ila Khalid bin Walid. Tulis pula Sayyidina Abu Bakar kepada Khalid bin Walid, ya'muruhu, suruh Abu Bakar. Akan Khalid bin Walid bil masiri dengan berjalan ila Syam, pada Syam pula. Zaman dulu dah, ya atas surat gitu. Zaman dulu dia ada postman kok. Zaman dulu dah dia panggil rasul. Rasul ni ialah orang yang atas penyampai surat. Zaman dulu panggil rasul. Lah ni panggil postman. Nama dia Rasul ni utus seorang buat atas surat ni. Kata-kata. Memang surat atas surat masa duk call dulu game. Dah ada. Ya tulis dah mai buat. Ambil kata tak boleh takut wake up dak. Sampai itu segi nak makan dah tu dia tahu ada. Kayak bayo ni kata dia. Habis tu. Bila lagu tu bibi, tengok sekali bibi utirah. Bila lah siapa tahap tu saat ni pergi pada negeri Syam, saat ni perang lagu tu. Abu Bakar suruh Khalid pergi kepada Syam. Fastakhlafa Khalidun. Maka menututi ganti oleh Khalid. Khalid kata aku tak boleh pergi sendiri ni Abu Bakar. Aku minta ganti. Ganti akan Al-Musanna bin Harithah Asy-Syaibani. Ganti Musanna bin Harithah Asy-Syaibani pergi. Aku tak boleh pergi. Wasara dan berjalanlah ia Musanna ibn Harithah al-Syaibani berjalan ila Syam, pergi kepada negeri Syam, ganti bagi Khalid tu. Fi asyrati alafin 1000. Berapa? Pipi? Asyrati alafin apa? 10,000. 10,000 min fursanil muslimin daripada puak berkuda orang Islam. Nak pergi perang 10,000 orang dengan keadaan ada kuda berlaku. Nak pergi naik di Syam. Kalau learning dengan keadaan kata terbah. Buat terbah berlaku. Fawasala maka sampailah ia Musanna bin Harithah Asy-Syaibani ila Yarmuki kepada Yarmuk. Hak tempat tentera Islam duk berhenti minta bantuan tadi. Erek ke sampai di Yarmuk. Ba'daan fataha kemudian bahawa membuka ia Musanna bin Harithah membuka fi tariqihi pada jalannya pula. Jalan Musanna bin Harithah tadi bila yogi tu kan. Nak pergi di Yarmuk.
tengah-tengah yogi tadi tu yang membuka mafu pada buldanan katsiran, beberapa negeri yang banyak pula. Tepat nak pergi Yarmuk. Tengah-tengah jalan nak pergi perang tu dia buka negeri belah-belah. Rasulullah kata lakoh negeri ni, buka negeri. Lakoh negeri ni, buka negeri. Oh, hebat tu. Nama apa? Musanna ibn Harithah. Kalau pak kita Musanna apa bunyi politik tu pula tu. Tapi ni salah seorang daripada tokoh Islam yang kata yang berperang dengan orang kafir sehingga boleh buka negeri. Waqa'atul Yarmuk. Perang Yarmuk pula. Tak salah malam ni pula dah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Halo. Mutakhir.